belakang dia. Tengah beratur ke? Air apa tu, baik? Air ni ah. Sedapnya, sejuknya ekon tu kan. Entahlah diorang beratur kat mana, diorang pergi mana. Sambil makan ayam. Syahdu. Orang paling jauh 5 orang ni paling jauh daripada selatan Malaysia baru sampai Patalong ah. Oh gila, pada malam tadi gerak baru sampai ni. Sini ada 2, 3, 4 dengan aja. Ada 2 tu, sebelah biru tu. Masih sebelah biru betul ni. Orang 2 orang sana, putih tu. Mana ni? Apa benda lah korang ni? Aduh, wa'alah. Ayah, sampai juga. Guys, Assalamualaikum, selamat datang channel Ngam. Hari ni aku berada di Patalong Road 41. Hari ni kita bermalam di sini sebab kita ada misi pagi esok. Misi pagi esok kita nak ride ke Botan. So ni penginapan kita orang malam ni, Road 41. Ni 3 bilik lah. Kat atas ada Pak Syekh, ada Wan, aku dengan Wan kongsi ni. Pak Syekh kat atas. Ada pelawat hari ni. Hello, hai. Ada parti bogel Ada. Kita lompat di atas. Ini berapa katil ni? Ni 2. 1, 2, 3. Atas 1. Boleh je nak sofa tu. Ha? Dah kena sofa. Masuk-masuk kena ganjil kau. Aduh, agak lah. Dah mana ke? Dekat-dekat Ni dia tengok toilet dia. Toilet dia cantik, toilet dia tempat mandi. Alright. Masuk tak cari point lah ni. Cun. Okey lah, tak apalah. Tak itu, kau tu. Buat apa nak sofa kan? Okey. Okay, nanti kita sambung. Itu, dia cuma bagi kecil kot. Okay guys, saya berada di Road 41. Kita baru lepas je makan dinner. Lepas ni kita ada meeting untuk misi seterusnya. Ada sedikit brief sikit lah. Sebab kita akan memasuki Laos melalui border Chiang Khong, dan juga mungkin akan masuk ke China jugalah. Sebab Botan dengan China tu border dah hampir. Jadi kita tengok perbincangan macam mana untuk hari ni. So hari esok kemungkinan besar kita akan gerak ke Hua Hin untuk stay kat sana. Okay guys, ni suasana malam dekat sini lah. So kita orang ada yang menginap dekat dom. Yang putih tu dom aku dengan Wan, Pak Syekh. 3 orang lah kita share. Yang tu dia macam ada gerabak kereta api tu. Yang tu pun sama juga rasanya.
malam dia tak heboh sangat lah. Kalau siang ni memang orang ramai yang bergambar kat sini. Motor pun dah banyak, tak ada. Tinggal motor kita orang je. Ni bilik dia ada katil macam bang lah. Ada ni. Gua pinjam dulu 2 minggu gua pinjam. Dah andai lah lu. Andai lah nak buat jalan raya apa semua. Alamak. Ada konten lah kan. Pantau lah. Alamak. Belum ramai. Dah, cukup korang mak. Ya. Kuat. Mio tu situ. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dah sampai di Road 41 Pakalong. Maka saya apa sah pula aku nak kena cakap. Aku acak-acak tadi tu. Kalau kita direct daripada Bukifah, kita tak akan sempat. Confirm akan sampai petang. Confirm. Sampai hotel petang. Dia memang 220 je daripada border. Tapi dia boleh pergi 6 jam. So kita ada esok sehari. Patutnya kau plan sampai 9 bulan kita dah balik. Kita dah sampai 9 bulan balik. Sadau. Betul. Kita dah sampai Sadau. 9 Kita dah sampai Danok lah. dah sampai balik rumah. Cepatnya. So kalau kita nak masuk Mohan lah, at least ambil gambar dekat tu kan, Macam kita ni. kita kena masuk esok pagi. Maknanya 4 hari bulan kita dah sampai hotel. Betul? 4 Bukan 5, kata 5. 5 hari bulan. So 5 bulan kita sampai hotel. 6 hari bulan pagi tu baru kita boleh masuk ke Mohan. So gerubak boleh relax sampai tengah hari ke, pukul 1, pukul 2 boleh keluar. So hari tu tidur hotel lagi lah, main hotel 2 malam. Oh lama, hotel 2 malam sih. Tapi hotel tak ada apa nak beritahu awal-awal lah kan. Ya. Tak ada apa lah. Jam. Betul, 4 hari bulan kita sampai. 4 hari bulan sampai hotel. Oh bukan 5. 4. Okay. Patutnya 5. Jadi ngam lah 9. TM2 tu tak 4 kan. Okey, boleh katakan. So kalau kita lajak TM tu macam mana? Aku tak tengok TM tu keluar tarikh Highland. Buat baru je. Boleh tengok je lah. Ada tu. Okey. Tu lah. Yalah. Ya, TM tu kalau kali ni sedih ke tak ada kita bagi. Lepas tu? Tak boleh lah. Boleh. Sebab dah dalam sampai kan, takkan dalam at least. Oh, kita target masuk balik 5. Masuk balik esok 5. Esok pagi tu terus gerak keluar. Kau ni marah kat aku. Kita plan 4 bulan tu sampai hotel. Sampai hotel tu esok pagi tu. Esok pagi tu keluar. Keluar pergi Mohan semua. Dah masuk. Jadi tu tak masalah, kita boleh buat. 5 tu tidur hotel balik ke senang. Tidur Geli je. just cross border Thailand dengan Kita tidur. kau tak sempat nak keluar. Cuba check border Chiang Kong tutup ke apa. Satu lagi ejen nak kena tanya ejen. Dia kena keluar pun kena pakai ejen sebenarnya. Kita tanya ejen lah macam tu.
Kalau ejen dia boleh tunggu sampai petang pun dia tak tahu apa-apa jadi, risiko tu je lah. Kena ada contingency lah. Kita tak boleh anggap benda tu semua. At least kalau kita 2 malam kat hotel, so pagi-pagi tu kita dah caw, so banyak masa. Kat border pun tak tahu kena sidai berapa lama lagi. Border mana? Border Laos ke border Thailand? Selalu dua-dua lah, nasib lah kan. Border sampai 4 jam tadi dah rasa lah. Dah training kan. Kau dah training 4 jam. Selalunya pakai ejen, ada masalah lah. Ni driver sampai. Mana sampai kenang. Nak flight sikit lah. Kalau departure. Departure lain dah dekat 10. 10 malam? Ni departure. Kalau arrive kita kena sampai border sebelum pukul 6. Border lah. Border Cengkong. Kalau nak keluar pada Cengkong boleh malam. Pada kata ni departure mana nak keluar malam boleh. pun boleh dengan dia tutup Sebab malam ni aku kena bagi semua detail kat dia, berapa kat nak duduk malam ke 1 malam. Tapi aku rasa kalau nak save 2 malam. Kat Thailand tak ada masalah, kita boleh lajak sampai malam pun. Tak ada masalah, so slow je kayu, tak ada hal. So macam mana 2 malam? 7. Boleh balik sampai 9 ke apa? 10 lah. Balik ke 10. 10 sampai 5 ke apa? 10 malam. 10 malam. 10 bulan pagi dah kita dah keluar dah. Kita keluar pagi lah. Keluar bulan keluar daripada border dengan kita. Border Danau. Okey. Berapa sampai rumah ke, kalau sebelah bulan sampai rumah nak buat macam mana kan? So hari kedua kat Botan tu kita just on schedule balik je lah. Kita try kejar payau semua based on semua Botan kita 2 hari. Kalau tengok schedule balik, kita tidur Botan sehari. Itu patutnya pada Botan kita patah balik pergi payau. Sebab kalau aku fikir kalau next trip lah kan ada rezeki, tak payah pergi Botan lah. Kalau tak pernah lain tempat lain lagi kan, nak orang Prabang semua, itu memerlukan 6 hari lah at least dalam laut. 6 hari kalau aku buat dulu 4 hari tak boleh. Keluar pagi pukul 6.30 sampai mesti petang, tak ada benda boleh buat. Betul lah tu, kalau kata kena extend 2 hari kita kat sana, tapi kita dah sampai. Cakap pergi celup je tu keluar buat apa? Lala kan, kita nak kata repeat balik. Cakap tak bila nak repeat, tak adanya. Tapi dia boleh repeat kan? Satu jebak. Siapa lagi? So semua conclusionnya semua okey ke tak? Okey ke tak? Dua dalam. Aku dah 10 kena ni lah. Apa? Aku kena tadi tu. 10 bulan tu? Dia memang hak dia memang cuti, tak ada masalah kan. Tadi kan dia. Anak aku operation. Tak main pula tu. Kalau dah sampai. Assalamualaikum, selamat pagi. Nak kata pagi sangat tak juga, tapi dah start cerah. Sekarang ni pukul 6 waktu Thailand. Kita mulakan perjalanan ke Hua Hin hari ni. Semua tengah bersiap. Kita akan meninggalkan Route 41. Okay guys, nanti sampai dekat mana-mana nanti aku akan update korang ya. Harap perjalanan kali ni jalan dengan lancar lah. So hari kali ni agak berbeza sikit sebab kita ada kita ada Suzuki 250, ada 2 biji V-Storm, and then kita punya lead dah ada bopak dengan V-Storm 650. Okay, hari kedua. Hari ni kita daripada Route 41 kita nak ke Hua Hin, InsyaAllah. So semua dah ready. Amin.
geng-geng dom, geng couple. Bilik ni bagi tu 3 orang. Angah, ada Innocent. Pak Syed dah standby lah. Ada gambar motor baru dia. Ambil gambar, ambil motor baru sampai, kena ambil gambar. Semua dah ready. Dia bergambar lagi. Some folks stay in the sun.
dashboard clock, it's the mess you keep and call your own. The wind won't care where you punched in, the road won't check your background noise. Walk like you know the folks you pass, same old dirt, new choices. Keep on rolling, headlights on, another dawn, another stretch of town. No roads pure. Dari mana ni? Let lu panas. Kuning wis. Oh, you makan lagi ni. Masya. Tak lama kemudian. Okay guys, so kita akan bergerak. Tadi like breakfast je. Alright. Mio kat belakang. Jelly. Makan coconut jelly di tepi jalan on the way ke Wahin. Jauh perjalanan 300. Tak lama kemudian. Long road, open house.
highway. Two wheels, one journey. But remember, watch that speed. Yeah. Slow down, driver. Lights getting brighter. Jangan laju-laju, keep it under control. Jalan jauh bro, kita sampai dengan soul. Slow down, rider. Lights getting brighter. Jangan laju-laju, keep it under control. Jalan jauh bro, kita sampai dengan soul. Polis di hadapan, check your speed, jangan hilang kawalan. Tuala relax, enjoy the ride. Meja panjang masih menunggu di depan side. Pagi-pagi start engine, gear masuk satu. Rol panjang terbentang, hati memang mahu maju. Angin masuk helmet, lagu kuat berbunyi. Tapi jangan lupa jalan raya ada janji. Meter naik tinggi, tangan kena steady. Bukan semua jalan boleh buka full throttle baby. Sheriff kat depan dengan mata memerhati. Sekali kena tahan, terus senyum dalam hati. Slow down rider, lights getting brighter. Jangan laju-laju, jaga kelajuan. Yang penting selamat sampai destinasi tujuan. Slow down rider, lights getting brighter. Jangan laju-laju, jaga kelajuan. Yang penting selamat sampai destinasi tujuan. Tak kisah MT, cruiser atau kapcai, semua rider sama alasan punya yang luas sekali. Ya, hari ni kita dapat air mineral 500 daripada polis Thailand. Berapa penuang? Ya, tak balik janganlah balik. Aduh, 500 ni. Jadi ni tak ada masa ni. Hari ni Lajuan pada pihak otoriti Thailand. Tahniah. Dapat air mineral 500 baht. It's another adventure. malas sikit lagi. Dia baru 2. Nampak aku dah tak cukup dah. Aduh. So, siapa yang tak berjaya tu? Oh, nampaknya ada 6 hanya yang berjaya ni hari. Inilah muka-muka yang berjaya. Yang lain terkandas. Dia dah berjaya, padahal dah terkandas tadi. Terkandas 10 minit kat bawah. Masa dia tak pergi-pergi. Rugi. Dan kalau dah naik 10 jalan, kena push juga naik. Kena push juga. Rugi. You cantik mah. You cantik. Kasut boot pun sampai atas. Main-main. Sama lah ni, kasut riding kot. Riding. Slipper. Gambar jantan kesepian satu. Balik batu. Santai.